Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Penuh dengan cheese ni, tak tahu nampak ke tak. Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Orang kata affordable. Assalamualaikum guys. Hi, welcome back to Mon Mukbang Channel. So siapa saja baru menyertai video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. So hari ni kita nak buat apa? Hari ni aku nak makan. Aku nak sarapan apa? Aku nak sarapan telur rebus. Kita akan makan 5 biji telur rebus. So, tanpa kita nak buang masa lagi, jom kita kopek, lepas kita makan. Panas lagi ni guys, sebab aku baru rebus. Yang lepas rebus tu aku tu bawa ke sini. Kita akan makan lah telur rebus ni. Kita makan kosong gitu je. Lemak kopek-kopek ni. Sekejap. Buruk dah. So, kita akan makan lah benda ni sampai habis. Sekejap ya. Alright, nice. Sekejap ya. Okay. Telur yang pertama. Okay ni. Kita makan telur ayam rebus. Ni. Sekejap lagi kalau siapa ada bau busuk, bau telur tu, tahu lah makan telur pada tadi. So kita akan jadi biawak. Biawak apa? Biawak hidup kan. Biawak yang makan telur lah. Sebab biawak sebenarnya suka makan telur. Jom kita makan Bismillahirrahmanirrahim. Telur aku rebus ni dia kiranya tak empuk lagi tapi dah masak. So kita akan habiskan. Kita akan buka yang kedua pula. Kita akan habiskan 5 biji ni. Nak ada kopi satu ni. Sebab ada yang dah orang kata apa, kulitnya isinya terikut dengan kulit. So tak cantik lah telur kita. Sekejap ya. Nah telur kedua aku jadi macam ni lah. Tengok dah macam bulan dah. Berlubang ni. So kita makan lah. Telur dia pun orang kata tak, dia mungkin tak empuk macam telur seorang masak. Sekejap kita kena habiskan telur-telur yang kat sekarang ni. By the way, kalau korang tengok video sampai parat ni, korang tahu tak sebenarnya dulu aku pernah buat video aku makan telur separuh masak. So kalau korang nak tengok video tu, korang boleh tengok sini. Nanti aku akan sediakan link sekali. So mari kita habis lagi 2 biji lagi. Alamak, ni benda macam cair. Alamak, macam telur rebus. Tengok ni. Dia cair gitu lah. Macam telur separuh masak. Kejap ya. Alamak. Maknanya yang aku rebus tadi ni tak masak dengan betul. Mungkin cepat sangat kot. Lepas tu yang jadi macam ni. Lepas tu kalau aku tahan lama sikit, dia akan mengental dengan baik lah. Jangan pecah. Jangan pecah. Sekejap. Oh. Dah jadi cacat telur aku ni lah. Tengok. Dah jadi cacat. Dah lah separuh masak orang meleleh. Oh my god. Sedap. Sangat-sangat sedap. So, kita lagi 2 biji lagi tinggal. Sekejap je ni. Nak habis dah. Okay, ni cantik. Cantik molek lah kata. Sekejap. Okay, nice. Walaupun dia tak berapa nak kemas. Okay lah, cantik. Walaupun ada bau bengok-bengok sikit. But nice.
Dia macam telur rebus tapi tak masak sangat. And then last one. Okay, nice. So, jom kita makan tak air. Sebab panjang tak air. Bismillah. Okay guys. Ni yang kuning telur tu. Yang kuning telur. Gang dah habis. So aku memang suka sangat makan telur rebus ni. Jeng dah habis dah. So, siapa je baru tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Jangan lupa untuk turn on notification untuk dapatkan update berkaitan dengan video aku ni pada masa akan datang. So, setakat ini je daripada aku. Terima kasih and bye.